Aku ada beli benda ni guys, sink portable. Kalau kau buka ni kan, dia akan keluar air. Sesuai kalau kau nak buat aktiviti outdoor ke, nak pergi camping ke, nak basuh tangan, nak basuh kaki, nak basuh apa-apa je yang kau nak basuh, boleh buat macam ni guys. Boleh letak dekat dalam kereta korang, letak dekat bonet kereta belakang tu kan. Kalau nakkan air, nak basuh, boleh guna benda ni. Okey, aku akan cuba untuk pijak, nak tengok macam mana dia akan bocor ataupun dia akan pecah ke tak. Okey, kekurangan dia akan keluar sikit dia punya air tu. Tapi sikit tu je. Lepas tu kalau aku pijak lagi, dia memang dah tak akan keluar dah. Sebab ada baki air dekat ujung dia punya pipe tu. So air tu je yang akan keluar. Tak ada masalah lagi. Setakat ni tak ada masalah lagi. Yang bocor tu sikit, bukan dia bocor, tapi dekat bahagian sini dia ada lebihan air tu. So kita cuba dekat sini pula. Nampak? Tak ada masalah. Let's say korang nak simpan benda ni, dah habis dah tak ada air dah, dia boleh lipat macam ni. Dia boleh lipat kecil-kecil macam ni. So dia boleh selit je dekat dalam kereta korang. Dia tak makan banyak space pun. Untuk dia punya kapasiti, kau boleh tengok kat situ 8.5 liter. Dekat bahagian belakang ni pun ada juga, kau boleh tengok kat sini, kat tepi ni. Dia punya level air ada banyak mana lagi. So kalau korang nak benda ni, aku dah sediakan beg kuning kat dalam video ni. Korang just tekan je kat situ.